Maksud akikah benda kau akikah adalah menyembelih kurban dengan sebab kurniaan anak daripada kelahiran. Kerana banyak ulama buat takrif, tapi itu sebahagian daripada takrif. Menyembelih haiwan kurban dengan sebab mendapat anak sebagai satu kurnia. Nah, jadi gembiranya Tuhan beri rezeki anak, sembelih kurban. Itulah akikah sebenarnya. Jadi akikah bukan anak tu, menyembelih tu sendiri. Binatang kurban maknanya binatang yang sah buat kurban. Lembu, kambing, bigi-bigi, kerbau dan unta. Itu akikah. Tujuan akikah dan kelebihannya. Tujuan akikah iaitu menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Kerana anak ni harta yang paling mahal daripada wang ringgit. Orang ada sejuta, orang colek anak dia, dia ambil sejuta tu bayar ke empuk colek, nak anak semula. Mana anak mahal pada sejuta ni. Kelebihannya iaitulah anak itu katanya setengah ulama tergadailah kebajikan dia itu, maknanya dia duduk dalam keadaan lega, tidaklah dalam keadaan terhutang-hutang. Apakah hukum yang mampu melakukan akikah tapi tidak mahu melakukannya? Jawabnya makruh. Kerana akikah ni sunat bukan wajib. Manakah yang betul sunat 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, afdal 2 ekor kambing untuk anak laki-laki. Yang betulnya sunat 2 ekor anak kambing, 2 ekor kambing untuk anak laki-laki ataupun afdal. Sama saja. Nak kata sunat boleh, nak kata afdal pun boleh. Sebab ada ulama berkata sunat sembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, tetapi jika seekor memadai. Memadai makna harus. Ada ulama guna ibarat dan yang afdalnya 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan harus dengan 1 ekor. Faham? Habis masalah.